Beli emas duit dah habis, tak beli emas duit habis. Betul ke? Ramai pernah dengar ayat ni, tapi mungkin tak semua yang faham maksud sebenar. Biar saya explain. Apabila tuan-puan beli emas, contohnya 1 dinar yang berharga sekitar 2,700 macam ni, memang nampak macam duit tu habis, hilang. Tapi dari sudut kewangan, kekayaan tuan-puan sebenarnya tak hilang pun. Duit tu cuma bertukar bentuk daripada kertas kepada aset fizikal yang jauh lebih tahan lama nilai dia, iaitu emas. Berbanding beli barang lain yang memang habis macam tu sejak duit 2,700 tu, duit anda berubah menjadi emas 4.25 gram yang menyimpan nilai 1 dinar. Dan yang paling penting, bila duit sudah bertukar menjadi emas, keinginan kita untuk berbelanja pun hilang. Masa ada 2,700 dalam tangan, rasa mau shopping, belanja, spending. Tapi bila 2,700 tu sudah menjadi sekeping 1 dinar macam ni, automatik nafsu berbelanja hilang. Kesannya apa? Simpanan tak bocor, nafsu boros terkawal, kekayaan kita kekal dalam bentuk aset, bukan habis dibelanja untuk benda yang tak perlu. Itulah maksud sebenar, beli emas, duit dah habis, duit hanya berubah bentuk, bukannya hilang. Menarik kan? Kalau anda memulakan menabung serendah RM100 dan simpan dalam emas, isi back wiro di bawah, saya bantu anda. Moga kekayaan anda terus berkembang dengan ilmu. Follow my tips.